Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang salah faham hadis dan ulumnya dan kepentingan menjaga keabsahan hadis dalam kehidupan seharian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya Nur Fatin Humaira dan saya Nur Ain dan saya Nur Aimi Adibah. Jom sama-sama kita saksikan. Hadis merupakan sumber kedua yang penting selepas Al-Quran yang menjadi panduan umat Islam, merangkumi apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi percakapan, perbuatan, sifat atau pengakuan. Namun, terdapat pelbagai salah faham yang berlaku dalam masyarakat tentang ilmu hadis ini disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan, penyebaran hadis palsu serta mengambil isi hadis tanpa memahami konteksnya. Sekarang, mari kita lihat salah faham memahami hadis dan juga ulumnya. Baiklah, salah faham yang pertama adalah daripada aspek autoriti riwayat sahabat. Autoriti bermaksud kepercayaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada individu tertentu untuk meriwayatkan hadis dengan kebolehpercayaan yang tinggi. Dan antara salah faham yang berlaku adalah ada pihak yang mempersoalkan kenapa riwayat sahabat diterima begitu sahaja seolah-olah mereka ini tidak tersilap ataupun berdusta. Dalam ulumul hadis, sahabat Nabi dianggap sebagai perawi yang paling siqah kerana mereka ini hidup bersama dengan Rasulullah dan mereka juga menyaksikan wahyu yang turun serta memahami konteks sebenar ucapan dan juga tindakan Nabi. Dan antara autoriti lain adalah mereka ini memiliki sifat yang jujur dalam kehidupan dan nilai amalan mereka ini tidak setanding dengan manusia lain. Sebagaimana Rasulullah yang pernah bersabda, "Demi Allah, kamu semua akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi adanya bersama kamu orang yang melihat orang yang pernah melihatku dan juga bersahabat denganku." Itulah salah faham dalam konteks yang pertama. Seterusnya, isu salah faham yang kedua adalah kelewatan pengumpulan hadis. Okey, salah faham ini dia terjadi kerana dakwaan bahawa hadis dikumpul terlalu lewat sehingga diragui kesahihan hadis tu. Okey, tapi sebenarnya penulisan hadis telah bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Nabi membenarkan Abdullah bin Amru menulis hadis dan pernah bersabda, "Tulislah untuk Abu Syah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, hadis ini menjadi dalil bahawa terdapat bukti penulisan hadis telah dibenarkan sejak awal. Okey, pengumpulan secara besar-besaran pula berlaku pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengelakkan hadis hilang selepas kewafatan para sahabat. Selain itu, tokoh seperti Imam Malik, Imam Bukhari menyusun hadis dengan sangat teliti. Bukan sewenang-wenangnya dia menyusun hadis-hadis tu. Dan para tokoh ini telah melakukan secara sistematik untuk memastikan ketelinan hadis ni melalui kaedah sanad dan juga kaedah matan. Jadi, kelewatan pengumpulan hadis itu bukannya kelemahan, tapi satu langkah berhati-hati demi menjaga ketelinan hadis. Selain itu, ada juga salah faham yang berlaku berkaitan dengan aspek periwayatan hadis. Ada yang beranggapan bahawa selagi sesuatu hadis itu membawa maksud yang baik, maka ia boleh digunakan tanpa memeriksa kesahihan hadis dan sifat-sifat perawi yang ada. Kesahihan ilmu hadis itu perlu diambil cakna dalam memastikan hadis tersebut benar-benar datang daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, hadis yang selalu kita dengar, "Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China," seringkali digunakan dalam motivasi berkaitan dengan menuntut ilmu. Namun, ramai yang tidak tahu bahawa hadis ini merupakan hadis dhaif dan ada juga ulama yang menilainya sebagai hadis palsu. Walaupun ia membawa maksud yang baik, namun hadis ini tetap tidak boleh disandarkan kepada Nabi kerana periwayatan hadis ini yang ada keraguan. Sekarang, mari kita lihat kepentingan menjaga keabsahan hadis dalam kehidupan seharian. Antara kepentingan menjaga keabsahan hadis dalam kehidupan seharian ialah dari sudut politik, ini seruan kepada pemimpin untuk berlaku adil. Melalui hadis, Nabi SAW menyeru kepada pemimpin supaya bertanggungjawab kepada rakyat, berlaku adil dan tidak menzalimi sesiapa. Sebagaimana contoh hadis, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan terhadap setiap pimpinannya. Hadis ini menunjukkan bahawa dalam Islam, kuasa adalah amanah dan bukannya hak mutlak. Dengan menjaga keabsahan hadis, kita dapat memastikan politik negara kekal adil. Seterusnya,
Yang kedua, dari aspek ekonomi pula, antara kepentingannya adalah untuk menjaga kejujuran dan ketulusan dalam urus niaga. Dalam ekonomi Islam, hadis sahih mengajarkan prinsip kejujuran dan juga keadilan. Sebagai contoh, maksudnya, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari kalangan kami. Ini bermakna Islam menolak sebarang bentuk penipuan dalam jual beli, dan menjaga keabsahan hadis bermakna melindungi ekonomi umat Islam daripada penipuan dan memastikan amalan perniagaan berpandukan prinsip Islam yang sebenar. Selain dari itu, kepentingan yang seterusnya adalah melalui sudut keagamaan dan juga nilai. Hadis dari Nabi ni dia sangat penting bagi memainkan peranan dalam menjelaskan ibadah-ibadah fardu yang tidak dihuraikan secara terperinci dalam Al-Quran. Okey, contohnya cara-cara solat, bilangan rakaat, waktu-waktu solat serta bacaan dalam solat semuanya telah diperincikan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda melalui hadis riwayat Al-Bukhari, "Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat." Okey, hadis ini dia menunjukkan bahawa amalan solat yang betul hanya dapat dipelajari melalui contoh dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, bukanlah melalui ayat Al-Quran semata-mata. Begitu juga dengan ibadah lain seperti puasa, zakat dan juga haji. Rukun syarat dan kaifiatnya dirujuk melalui hadis. Selain ibadah, nilai-nilai murni dalam Islam seperti amanah, sabar, jujur, tawaduk dan berkasih sayang sesama manusia turut diperjelaskan melalui sabda-sabda baginda. Hadis yang disebarkan perlulah diyakini kesahihannya bagi menjaga keaslian ajaran Islam, terutama dalam kalangan masyarakat. Jika sesuatu hadis tidak disemak kesahihannya, maka ajaran yang disampaikan kepada masyarakat mungkin bercanggah dengan Islam yang sebenar dan boleh menjejaskan kefahaman umat, menyebabkan berlaku penyelewengan dalam agama. Sebagai contoh, ada hadis yang menyatakan bahawa Rejab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku, yang mana sering kali disebarkan walaupun hadis tersebut tidak sahih. Hal ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat dalam mengutamakan bulan tertentu tanpa mengikut dalil yang sahih. Seterusnya, pengajaran hadis yang menuju kepada sumber sahih ini dapat menghilangkan keraguan dan kekeliruan dalam memahami sesuatu ajaran yang disampaikan. Jika seorang guru menyampaikan hadis tanpa memastikan kesahihannya, pelajar mungkin akan menghafal dan mengamalkan sesuatu yang tidak benar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dan sekaligus memberikan kesan negatif kepada akidah dan juga amalan pelajar tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada peranan masyarakat dalam menjaga keabsahan hadis. Okay, yang pertama, peranan kita adalah untuk mengamalkan ilmu dengan sumber yang sahih. Okey, contohnya kita perlu menggunakan platform rujukan seperti sunnah.com, Maktabah Syamilah ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, contohnya MyHadith. Yang kedua adalah menolak penyebaran hadis palsu secara berhemah. Okey, kita perlu mengelakkan diri dari berkongsi hadis tanpa mengetahui sumber yang sahih, terutamanya di media sosial. Dan yang ketiga, menggunakan platform digital untuk pendidikan. Dunia pada masa sekarang, kita perlu memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga Facebook dan aplikasi-aplikasi Islamik untuk menyebarkan ilmu berkaitan hadis yang sahih. Baiklah, kesimpulannya, menjaga keaslian hadis bukan hanya tugas para ulama, tetapi tanggungjawab bersama seluruh umat Islam. Tanpa kefahaman dan disiplin dalam ilmu hadis, kita berisiko untuk menyandarkan agama kepada perkara yang bukan berasal daripada Rasulullah SAW. Oleh itu, marilah kita semua lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Sekian sahaja daripada kami. Itu sahaja. Terima kasih.